Jadi pentinglah kalau tanya Ustaz, kalau Ustaz boleh wajibkan, Ustaz wajibkan siapa yang pergi Mekah dan pergi Madinah ambil takaful. Alhamdulillah, para tetamu Allah selamat tiba di KLIA dan kami sempat menyambut kepulangan mereka bersama Ustazlah. Di wajah mereka jelas terpancar kegembiraan dan ketenangan. Mari kita dengarkan sedikit perkongsian daripada Ustazlah. Ustaz, saya mengucapkan terima kasih sebab kali ni MKD 5 50% daripada jemaah Ustaz ni ambil pergi nak umrah. Betul? Jadi mereka sampai kat Mekah, kat Madinah pun dah sakit kan. Jadi saya berterima kasih kepada Ustaz sebab Ustaz faham kenapa pentingnya bila umrah ni kepada jemaah-jemaah. Kan? Ustaz, jadi memang kalau boleh siapa yang nak pergi umrah, nak pergi haji, bagi Ustaz Ustaz tak boleh nak wajibkan, tapi dia ada satu benda yang sangat-sangat penting. Ustaz tengok sendiri macam bila kita nak pergi ke hospital kan, kos dia 600, 700, ada yang kita sampai 1000 rial. Jadi kalau kita ambil cover insurans ataupun takaful, dia memang sangat-sangat membantu. Jangan rasa kita sihat kita tak kena. Dekat sana suasana apa ni, udara dia berbeza. Jadi kalau bagi Ustaz, memang kalau Ustaz boleh wajibkan, ambil lah, tak rugi pun. Dalam 1 lebih je kan. Betul, 1 lebih saja, tapi boleh cover. Dan lebih-lebih lagi kalau yang dah berumur 40 tahun ke atas tu, ambil lah. Dia tak rugi lah, tak rugi. Serius, memang tak rugi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kita support tau. Semoga para jemaah terus diberkati dengan perjalanan mereka yang disempurnakan dengan Tijrak Care.